Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada episod kali ini kita akan menyelami kehidupan seorang tokoh besar, tokoh Melayu yang merupakan cendekiawan, ulama, ahli bahasa dan juga pemikir yang meninggalkan kesan yang mendalam dalam sejarah Nusantara. Beliau ialah Raja Ali Haji, nama yang mungkin biasa kita dengar, tetapi kisah hidupnya penuh dengan hikmah, perjuangan, sumbangan yang masih kita rasai hingga ke hari ini. Setiap sudut ada kisahnya. Mari kita teruskan. Baik, bersama kita pada hari ini seorang tetamu istimewa yang merupakan Johan dan panel terbaik pertandingan forum Piala Menteri Besar Perak peringkat kebangsaan 2025. Dan ini kita menjemput saudara Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Abdul Kasim, berasal dari Sandakan, Sabah, dan saya juga merupakan seorang yang berbangsa Bugis, sama seperti bangsa Raja Ali Haji. Baiklah, saya mengambil kursus ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu dengan kepujian. Baik, sekian sahaja dari pengenalan diri saya. Okey. Baik Muhammad Ikhwan, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang latar belakang tokoh kita hari ini, tokoh istimewa Raja Ali Haji. Betul. Okey. Boleh tak Ikhwan ceritakan sedikit asal usul dan kehidupan seorang Raja Ali Haji? Baiklah, boleh sangat. Raja Ali Haji merupakan seorang tokoh idola ataupun suri teladan dan figurah bagi saya dalam memperjuangkan dan mengangkat martabat bahasa dan sastra di peringkat dunia. Baiklah, untuk makluman, Raja Ali Haji ini dilahirkan sekitar tahun 1808 di Pulau Penyengat, sebuah pulau yang merupakan sebuah pusat intelektual Kesultanan Riau Lingga pada ketika itu. Raja Ali Haji ini juga berasal daripada keluarga yang bangsawan, berasal daripada keluarga yang ulama, iaitu keturunan Bugis yang memainkan peranan penting dalam pemerintahan Johor Riau Lingga pada waktu itu. Baiklah, ayahnya pula bernama Raja Ahmad, seorang cendekiawan, iaitu penulis terkenal dan sangat mempunyai pengaruh yang ramai. Ibunya pula bernama Raja Hamidah, juga berasal daripada keluarga yang mempunyai pelajaran dan pendidikan yang baik. Maka sejak kecil lagi, Raja Ali Haji ini dibesarkan dalam persekitaran ilmu, kitab-kitab agama, syair, bahasa dan pentadbiran kerajaan. Beliau menerima pendidikan awal dalam bidang agama Islam, membaca kitab klasik serta mempelajari bahasa Arab, Melayu dan bahasa bangsanya sendiri, iaitu bahasa Bugis. Sejak usia muda lagi, beliau banyak menggembara bersama ayahnya, termasuk ke Mekah untuk menunaikan haji. Pengalaman inilah yang membuka wawasannya terhadap dunia Islam dan perkembangan ilmu. Saya rasa itu sahaja serba sedikit asal-usul dan kehidupan awal Raja Ali Haji. Sungguh hebat perjalanan Ali Haji ini. Seperti kita tahu, Raja Ali Haji ini dibesarkan di Kesultanan Riau Lingga. Sudah tentulah seseorang yang hebat seperti Raja Ali Haji ini pasti mempunyai peranan dalam Kesultanan Riau Lingga ini. Boleh Ikhwan ceritakan apa peranan beliau? Baik, terima kasih Azrin, soalan yang bagus tadi. Sememangnya seorang figura yang hebat seperti Raja Ali Haji ini mempunyai banyak peranan dalam Kesultanan Riau Lingga. Raja Ali Haji ini bukan hanya ahli ilmu, tetapi juga penasihat istana pada ketika itu. Beliau berperanan sebagai penasihat undang-undang dan agama, penyusun struktur pentadbiran Melayu, pembentuk dasar bahasa pada ketika itu, dan pembimbing kerabat diraja. Untuk makluman, Pulau Penyengat juga pada ketika itu merupakan pusat intelektual Melayu, dan Raja Ali Haji menjadi antara tokoh yang paling dihormati kerana kepakarannya dalam aspek fikah, sejarah, adat istiadat serta bahasa. Sekian. Baik Ikhwan, sangat jelas Ikhwan dah katakan tadi latar belakang tokoh yang sangat hebat. Peranan dia tak sah kalau kita tak bincangkan sumbangan. Dan walaupun tokoh hebat, tokoh besar, tokoh Nusantara pula tu, Ikhwan ada
tahu tak pasal sumbangan-sumbangan beliau sama ada dalam Nusantara sendiri atau luar Nusantara? Baiklah, terima kasih. Soalan yang baik sebenarnya tadi. Memang banyak sumbangan Raja Ali Haji yang kita mendapat kesannya sehingga ke hari ini. Pertama, sumbangannya dalam aspek bapa bahasa Melayu moden. Salah satu sumbangan terbesar beliau ialah penyusunan karya monumental, iaitu kitab pengetahuan bahasa sekitar 1850-an. Ini merupakan kamus bahasa Melayu yang sistematik pertama dalam sejarah Nusantara. Melalui kamus inilah asas tata bahasa dan ejaan Melayu moden mula dibentuk. Sebab itulah Raja Ali Haji ini juga digelar sebagai bapa bahasa Melayu moden kerana rujukannya masih diguna sehingga ke era kontemporari ataupun era kini. Baiklah, sumbangan kedua pula iaitu dalam bidang undang-undang. Beliau juga menghasilkan Tuhfat Al-Nafis, iaitu karya sejarah dan ilmu ketatanegaraan Melayu yang menjadi rujukan penting bagi kajian politik Melayu tradisional pada ketika itu. Buku ini juga bukan sekadar sejarah tetapi juga mencerminkan pemikiran Raja Ali Haji tentang kepimpinan, moral dan masyarakat pada waktu itu. Baiklah, sumbangan yang ketiga iaitu yang tidak asing dengan diri kita, iaitu sumbangan dari segi pembentukan sastra dan puisi. Beliau menghasilkan banyak karya-karya sastra terkenal seperti Gurindam 12, iaitu sebuah karya sebuah karya etika dan moral yang padat, ringkas dan menjadi rujukan sepanjang zaman. Selain Gurindam 12, beliau juga turut menghasilkan syair Sinar Gemalam Mestika Alam, syair Hukum Nikah, syair Nasihat 2, Ukiran Kebenaran dan banyak lagi. Azrin boleh bersyair? Boleh, tapi tak sebaik Raja Ali Haji. Oh, baik. Karya-karyanya juga banyak menggabungkan unsur agama, moral, budaya dan falsafah Melayu. Antaranya ialah Silsilah Melayu dan Bugis, Bustan Al-Khatibin, Tamarat Al-Mahamas. Saya rasa itu sahaja yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan sumbangan Raja Ali Haji ini. Wow, sumbangan beliau sangat besar. Sangat besar dalam Kita gunakan sampai hari ini. terutamanya dalam bidang bahasa Melayu tersebut. Tapi Azrin ada guna tak? Contoh macam Ikuan tadi kata ada puisi Gurindam 12. Apa lagi? Bapa syair dia bapa kepada bahasa Melayu moden ni, kita gunakan sampai hari ni. Oh, sudah tentu Tapi digunakan sampai kini. Azrin guna tak benda tu? Azrin tahu tak benda sumbangan beliau? Selepas saudara Ikhwan tadi katakan, baru saya tahu. Sebenarnya sama juga. Saya pun sama juga macam tu. Okey, seterusnya seperti yang Ikhwan jelaskan tadi, daripada latar belakang hidup, peranan beliau dan sumbangan beliau dalam bahasa Melayu itu, kita dapat simpulkan yang Raja Ali Haji ini merupakan seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Tapi untuk menjadi seorang yang hebat luar biasa tu sudah tentulah pasti Raja Ali Haji ini mempunyai pemikirannya, ideologinya dan juga falsafah hidupnya sendiri. Boleh Ikhwan kupaskan tentang itu? Baik, boleh. Sebagai kerabat istana ataupun penasihat istana pada ketika itu, sebenarnya falsafah hidup Raja Ali Haji ini banyak berkaitan dengan kepimpinan. Antaranya Raja Ali Haji melihat ilmu sendiri sebagai asas pembinaan bangsa. Bagi beliau, masyarakat tanpa ilmu akan hilanglah jati diri masyarakat itu sendiri. Beliau juga berkata bahawa pemimpin ni apabila dia tanpa adab akan merosakkan negara. Dan beliau juga turut menitik beratkan bahawa bahasa merupakan cerminan maruah bangsa. Seperti yang kita tahu, Raja Ali Haji ini juga merupakan seorang pejuang bahasa Melayu dan sastra di Nusantara, terutamanya di Indonesia, di Pulau Penyengat pada ketika itu. Dan dalam Gurindam 12 itu sendiri, beliau juga telah menekankan tentang amanah pemimpin, pentingnya pendidikan, serta hubungan manusia ni dengan Tuhan. Falsafahnya sangat relevan hingga ke hari ini. Saudara Azrin, bolehkah saya berpantun sedikit berkaitan dengan kepimpinan? Boleh, Pak. Okey, baik. Memetik mawar di pekan tampin, indah ciptaan di hati tersemat. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin berjiwa rakyat. Terima kasih. Selepas
apa yang Ikuan kupaskan tadi tentang latar belakang, serba sedikit tentang sumbangan, karya, peranan Raja Ali Haji ni, barulah saya tahu tentang kehebatan beliau. Selepas ini, jangan pergi dulu kerana selepas ini kita akan mengupas lebih dalam tentang sumbangan karya karya Ali Haji ni. Setiap sudut ada ceritanya, kami yang akan rungkaikan.